Hai, saya Dr. Zulaika. Saya pemilik Klinik Damansar. Seborrheic dermatitis ni ialah sejenis eczema yang berlaku pada kawasan yang mempunyai banyak kelenjar minyak seperti kulit kepala, muka dan juga dada. Antara simptom utama untuk penyakit seborrheic dermatitis ialah ada kegatalan especially pada kulit kepala, ada keradangan iaitu merah-merah boleh jadi pada kulit kepala, muka dan dada, dan juga boleh ada keruping ataupun lebih dikenali sebagai kelemumu. Actually, most people, like 95% of human population ada seborrheic dermatitis. So, sama ada dia teruk ataupun tak sahaja. Seborrheic dermatitis ni ialah sejenis penyakit kronik. Maksudnya, penyakit yang akan ada sampai bila-bila dan dia tak akan sembuh. Kita cuma boleh kurangkan simptom-simptomnya sahaja dengan pemakaian ubat. Penyebab dia ada beberapa faktor ataupun multifactorial. So, penyebab yang pertama ialah disebabkan oleh kulit yang terlalu berminyak ataupun dikenali sebagai seborrhea. Faktor yang kedua ialah lebih load of Malassezia furfureus. Malassezia furfureus ni ialah organisma yang normal ada pada kulit kita, tapi kalau ia berlebihan, ia boleh menyebabkan penyakit ini. Dan salah satu penyebab lagi ialah faktor genetik. Kalau anda identify diri anda mempunyai seborrheic dermatitis, langkah pertama yang anda boleh lakukan di rumah ialah dengan memakai medicated shampoo untuk mengurangkan load of Malassezia furfureus. Anda boleh cari ingredients yang mempunyai ketoconazole, selenium sulfate ataupun zinc parathione. Tapi kalau tak berkurang, saya advise anda untuk berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat. Selalunya ubat yang kita akan berikan ialah ubat yang mengandungi steroid dan juga salicylic acid untuk buang keruping pada kulit kepala. Bagi anda yang suspek jika anda mempunyai seborrheic dermatitis, segeralah berjumpa doktor kerana ia boleh menjadi penyakit selain daripada seborrheic dermatitis dan boleh dapatkan rawatan dengan segera.